Hai Kak, sorry kacau. Akak menyewa kat sini ke? Tak, rumah ni saya beli. Oh, akak beli. Berapa ni bayar sebulan kat bank? Lebih kurang 1,500. Okey. Akak, kalau kami nak tour rumah akak boleh tak? Sekarang ke? Sekarang lah Kak. Tapi rumah ni tak kemas. Alah, kita tengok apa yang ada. Okeylah, jom. Boleh eh? Jom. Let's go guys. Wah Kak, rumah Kak nampak besar lah. Tak adalah, kecil je. Berapa square feet ni? Lebih kurang 1,062 square feet. Kami gunakan tema Japandi, banyak menggunakan warna natural. Mungkin sebab tu Farah nampak macam besar. First thing yang Farah nampak, kabinet storage ni kan. Walaupun ni kabinet storage, tapi kami buat design dia cantik supaya dia tak adalah menyakitkan mata. So, bila masuk, kita letak kunci kat sini. Selain tu, kami juga simpan macam-macam lah barang kat dalam ni. Tengok ni. Macam storage dan juga idea ni mesti Farah suka kan, sebab saya sediakan tempat untuk anak saya letakkan beg dia orang bila dia orang balik dari sekolah. Uish, praktikal ni Kak. Ni ruang tamu saya, simple je sebab saya nak jadikan kawasan ni lapang untuk anak-anak saya bermain. Ni semua gambar-gambar percutian kami saya letakkan untuk menambahkan nilai sentimental kat kawasan ni. Contohnya macam ni, waktu kami pergi main salji dekat Sapporo, ni dekat Vietnam dan tu dekat Sri Lanka. Banyak perhiasan kat dalam rumah ni, saya just gunakan pokok hidup je sebab saya nak nampakkan ruang tu segar. Tengoklah dekat luar, ada banyak lagi pokok saya. Okay Farah, jom kita pergi tengok focal point rumah ni. Inilah dia dining area saya. So, kebanyakan tetamu yang datang memang orang suka OOTD kat sini sebab ada dinding divider yang very estetik ni. I pun sukalah divider ni. Ni batu blok kan Kak? Tak, ini actually buat daripada PU foam je. PU foam. Boleh jimatkan kos tau Farah. Table ni saya beli second hand je tau. Dekat Carousel. Okay, dapur saya ni kecil je tapi saya custom made the cabinet untuk nampakkan nilai estetik lah. Walaupun kecil, saya ada pantry tau. Ni kami buat daripada quartz stone. Dia sangat durable. Yang paling best kan Farah? Ni bukan marble tau. Ni apa dia? Actually UV board. UV board ni material pembinaan yang agak baru lah. So dia durable, heat resistant dan juga senang untuk dibersihkan. Nak tengok tak bilik anak-anak saya? Kat sini je, kat dalam rumah ni yang mana saya gunakan banyak warna supaya nampak ceria. Dan untuk perhiasan pula, selain daripada toys diorang, saya letakkan diorang punya art dan juga craft sebab anak-anak saya pergi art class. Tengok bilik yang seterusnya. Kejap. Teringatlah dulu saya punya bilik air ni. Simple je. Kemas lah yang penting dan bersih. Betul. Ni master bedroom. Untuk pemilihan warna kat dalam bilik ni, saya gunakan warna neutral tone supaya bilik ni nampak luas dan menggunakan sedikit kemasan emas lah supaya nampak lebih elegan. Ni bilik seberguna saya. Kat sini ada home office, ada keyboard untuk anak saya praktis piano, ada sofa bed untuk tetamu dan juga banyak buku-buku bahan bacaan dan juga peralatan-peralatan untuk anak saya mewarna, melukis dan sebagainya. Thank you Syakira bawa kami tour hari ni. Sama-sama Farah.